Okey, Assalamualaikum. Ya, hari ni kita jumpa Cik Azri Sahran. Dia buat roti canai kat rumah dia je, tengok ni. Tak, ini kalau buat ni sampai petang tak jugalah. Aku pergi Peladang. Satu besen tu 1 jam lebih. Dalam 2 jam setengah itu lah. Ini untuk tempahan Peladang ya. Berapa keping tu katnya? Beratus ya. 200 lebih lah katanya. Aku datang sini ni sebab kat Peladang selalu habis. Jadi terus direct ke office. Di parit nombor 6 ni roti canai dia sedap, rangup. Apa lagi? kira kalau dimasak tu dia tak keras lah. Kadang-kadang setengahnya tu lambat sikit. Dah maknanya kita lepas digoreng tu. Goreng ya? Goreng pula. Goreng bakok. Bakok. Tahu lah lebih goreng pun. Dia kalau kita lambat makan keras. Tapi Cik Azri punya tak. Tu dia. Isteri bosnya. Kosong. Oh, kosong. Ni baru ni. Ni. Oh, macam tu ingatkan daripada boleh makan. Nak makan pun boleh. Boleh. Oh, jadi yang kita kat rumah tu roti canai segera tinggal panaskan je lah. Dia color dia macam ni je untuk frozen sebenarnya. Apa tu? Alright. Ni saya beli ni roti canai segera ya. Kalau nak dapatkan ni kat kedai Peladang si Medan ada, kedainya Cik Osman kat Parit Baru ada, kedai Haji Saringat ada kat Parit Jayus. Okey, sedap. Dah beli dah. RM6. Ini produk baru katanya. Murtabak. Murtabak ya. Murtabak ni RM10. Ayam, daging. Pilihlah mana ni. Tak tahu lah ni ayam ke daging ni. Jadi syarikat dia namanya Q Nikmat. Kalau tengok kat Google Map adalah Q Nikmat Parit Jayus 6. Okey. Itulah dia yang aku kongsikan pada hari ini.